Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita tidur lena malam tadi, ada anak-anak tafi yang terjaga dari tidur. Bukan sebab dia mimpi, tapi sebab atap bocor dan tilang yang basah kerana hujan. Beginilah keadaan di Pondok Rehab Abadah, tempat yang menampung anak-anak yatim, hasnaf dan fakir miskin. Di sinilah tempat mereka belajar Al-Quran dan Fardu Ain dengan guru-guru bertauliah dan diiktiraf oleh Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Tapi pondok ni perlukan bantuan kita. Dewan makan yang belum siap, bila hujan mereka makan dalam keadaan tidak selesa. Kelas terlalu kecil, hanya boleh menampung 15 orang pelajar sahaja. Banyak permintaan ditolak sebab ruang yang tidak mencukupi. Dom asrama yang sangat daif. Tak ada siling, panas waktu siang. Bila hujan, mereka terjaga malam sebab kebocoran bumbung. Tandas, penghuzur, ruang basuhan pun tiada. Dana yang diperlukan cuma RM40,000 sahaja untuk membaik pulih. Kita mungkin tak mampu untuk membantu semua orang, tapi kita mampu membantu seseorang hari ini. Infak sebahagian kecil harta kita untuk anak-anak menghafal Al-Quran demi masa depan ummah. InsyaAllah setiap sen yang kita salur akan menjadi pahala yang mengalir.